Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Hari ni Cik Ani nak berkongsi satu lagi kuih. Kita nak buat kuih kasui labu. Ni tepung. Tepung ubi kayu. Gula ni 3/4 tak sampai 1 cawan. Dan labu ni nanti kita lenyek sebanyak 1 cawan. Okey. Santan 2 cawan setengah. Ni untuk salut kuih labu kita. Kelapa yang putih ataupun kelapa sedang inti. Ni kita masukkan garam dalam ni. Sedikit garam ya. Gaul-gaul dan yang ini kita kukus. Kelapa ni kita kukus selama 7 ke 8 minit. Labu kuning ni kita lenyekkan halus-halus. Dah pun halus. Seperti biasalah labu ni Cik Ani sebenarnya kukus. Cik Ani tak rebus, Cik Ani kukus. Kalau kita rebus nanti lagi tambah lembik labu kita. Okey, kita masukkan gula. Kita masukkan sedikit garam. Apa ni? 1 sudu kecil ni. Okey, ni tepung ubi. Tukar sedikit santan. Tepung ubi ni untuk mengenyalkan kelembutan, mengenyalkan kuih kasui kita. Gede-gede kuih kita ya. Ni kita masukkan tepung gandum. Masukkan pula tepung ubi. Okey. Okey, tuang habiskan santan ni. Dan 1 sudu besar air kapur. Habis yang jernih sahaja ni. Okey, ni loyang ni kita sapu minyak ya. Loyang ni. Loyang 9 inci. Okey, kita tapiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kukus selama 35 minit. Kuih kasui labu kita dah cukup masak ya. Ni dia rupa dia. Tak payah bubuh pewarna pun, dia memang dah warna kuning original. Okey, jom kita potong. Ni dia rupa kuih kasui kita. Ni kita make upkan dia. Ini untuk kita makan sendiri lah ya. Kalau kita buat jualan, pakailah sarung tangan. Ni nak makan sendiri. Okey, kuih kita dah pun siap. Ni dia kasui labu. Okey, jom kita makan kuih kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut elok. Ini rupa dia kuih kasui labu gede.